PAS telah pun memerintah selama 33 tahun negeri Kelantan. Apakah usaha PAS untuk meningkatkan KDNK di negeri Kelantan? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih saudara Jumi yang bertanya soalan tadi. Kadar KDNK di Kelantan rendah kerana fasiliti prasarana yang ada di Kelantan tu tak sama dengan negeri lain. Kalau Kelantan minta lebuh raya, bagilah lebuh raya di Kelantan tu. Kalau Kelantan minta royalti, bagilah royalti di Kelantan itu. Kalau Kelantan perlukan pinjaman dana air, bagilah pinjaman dana itu di Kelantan. Sebab semua negeri ini sama, rakyatnya rakyat Malaysia. Baik, adakah Kelantan itu, fasiliti itu menentukan KDNK itu banyak mana? Kan? Yang tu YBSB dah terangkan, dah bagi tahu pada kita tadi, setiap negeri KDNK tak sama. Sebab kedudukan negeri berbeza. Soalan tu bercanggah dengan YBSB mudah tadi. Adakah Kelantan jadi model? Jawapan saya, ke-4 negeri yang PM perintah ni, inilah model. Kita buat pakatan antara 4 negeri yang sama kerajaannya untuk menyumbang kepada negara. Dan kalau Persekutuan boleh menerima pakatan tersebut, boleh bekerjasama dengan baik, kita pun sentiasa bagi kerjasama, pintu terbuka. Kita tak pernah halang mana-mana menteri, Perdana Menteri untuk masuk 4 negeri itu. Tak pernah halang. Walaupun mereka menghalang kita untuk masuk ke sekolah-sekolah dalam kawasan parlimen kita sendiri, tak boleh masuk. Mesyuarat tindakan pembangunan daerah, Alostar sebagai contoh. Ada wakil kerajaan persekutuan yang patut hadir, tapi tak dibenar hadir. Saya tanya sebab apa tak mai? Dia kata kami diarahkan tak hadir. Ini bukan mesyuarat parti politik, ini mesyuarat nak bincang hal pembangunan daerah, hal pembangunan negeri. Jadi kalaulah perkara itu dapat diletakkan ke tepi, saya fikir semua negeri-negeri ini nak lonjak KDNK naik ke atas, nak menyumbang pada negeri, nak menyumbang pada negara. Letak tepi warna beza warna baju politik, tumpukan kepada soal mentadbir mengurus. Pilihan raya esok 5 tahun lagi, baru kita bertanding merentak semula. Terima kasih. Ayo kita bangkit bertahan, pertahankan kepimpinan ulama. Keyakinan akan kekal terpasak, pertahankan kestabilan negara.